Dan saya tak terkesan pun dengan segala kejian, cacian, makian dan sebagainya. Berkenaan dengan isu yang tular di media sosial #JusticeForShah, ada segelintir pihak yang menabur kata-kata negatif terhadap pendakwah bebas dan juga aktivis Firdaus Wong. Jadi untuk episod Confresh kali ini, kita minta Tuan Badan sendiri untuk berikan komen beliau. Ada beza di antara menunggang, di mana menunggang tu hanya sekadar mewawarkan tanpa sebarang aktivisme. Itu kita panggil sebagai menunggang. Hanya gembar-gemburkan tetapi tak ada follow up. Beza dengan isu dalam Justice for Shah ni adalah isu ini telah viral dan kemudian pihak mereka yang datang mencari saya untuk meminta bantuan. Di situ ada beza. Kerana kalau orang yang menunggang sahaja, segala isu dia nak komen tetapi tak ada perkara yang konkret dilakukan on the ground secara aktivisme. Saya akan cuba membantu apa yang saya boleh, dan kalau boleh kebiasaannya banyak kes juga saya buat, tapi saya lebih banyak di belakang tabir. Tapi ramai orang tak tahu. Saya ingin mengingatkan diri saya dan juga semua yang menonton bahawa apa yang kita tulis, apa yang kita cakap akan dipertanggungjawabkan di akhirat, khususnya bagi kita orang Muslim. Dan saya tak terkesan pun dengan segala kejian, cacian, makian dan sebagainya, kerana saya tahu niat saya apa. Jadi terpulang, ya. Dan saya tak adalah nak berputus asa kerana kejian anda. Ada orang faham, ada orang tak faham. Dan tak faham, kita doakan agar Allah bagi kefahaman kepada mereka. Yang dah faham, Alhamdulillah, moga Allah kekalkan kita istiqamah dalam untuk membantu mereka yang dizalimi itu je. Dia kena faham, ada beberapa proses. Antaranya, bila orang datang meminta bantuan saya juga akan menyemak dan bertanya, adakah sahih? Apakah bukti yang ada? Barulah di situ saya akan menilai sama ada saya perlu membantu pada kadar yang mana. Dan saya lihat, okey, dia rasa dirinya dizalimi. Kerana bayangkan dia, Shah ni hanyalah sebagai seorang penduduk yang menawarkan diri untuk membantu bersama 40 lebih 50 orang yang lain pada operasi pada malam itu. Dia melakukan tugasnya dengan baik, sebagaimana kata Datuk Bandar MPDK bahawa segalanya ikut prosedur, ikut SOP. Akhirnya dia dicerca, dia dimaki, dia dihina dan dia menerima ugutan. Apakah perasaan kita? Dan kita sebagai Muslim ni, kita kata apabila dicubit peha kanan, peha kiri juga terasa. Jadi saya cuba membantu, dan sebab itulah diadakan sidang media agar masyarakat mendapat penjelasan from another side. Kita tak suruh masyarakat untuk memihak kepada kami, tetapi sebagaimana jangan memihak kepada kami kerana kamu tidak tahu hujung pangkal, jangan pula memihak kepada pihak yang lain. Maka berimanlah kepada hadis Nabi, berkata baik ataupun diam.